Mak saya dah 2 bulan meninggal, 14 tahun saya menjaga hingga akhir hayat dan jiwa rasa sepi dan kosong. Tak apalah ya, kita fikir satu benda lah ya. Setiap benda itu adalah kasih sayang Allah. Tak ada satu pun yang terpisah dengan kasih sayang Allah. Kita bersama pun kerana kasih sayang dan kita berpisah pun kerana kasih sayang. Maksudnya, kita dilahirkan kerana kasih sayang, kita hidup dengan penuh kasih sayang. Dan satu hari nanti bila kita mati, bila Tuhan ambil seseorang tu sebab dengan kasih sayang je. Redha, lepaskan. Sebab tu selalu orang sebut Tuhan lebih menyayangi dia. Tuhan lebih menyayangi arwah. Betul, Tuhan lebih menyayangi arwah. Waktu itulah yang paling baik untuk arwah. Itulah yang paling baik untuk mak kita. Mak kita dah tua, tak larat, dah sakit, organ pada rosak, nafas pada tercungap. Dia dah tak mampu kehidupan, kesakitan dan penderitaan dia sakit menderita. Dan dia tak berteruskan kehidupan, jasad dia dah tak mampu dah. Waktu itu yang paling baik, maha kasih sayang, maha lembut Tuhan ialah ambil. Kembalikan dia kepada Tuhan. Redolah. Tuhan tahu itu waktu yang terbaik. Itulah saat dan ketikanya. Lepaskan. Semua kasih sayang dia. Kita tak boleh menanggung langit. Kita tak boleh bertongkatkan bumi. Kita kena belajar melepaskan dan yakin semua tu kasih sayang Tuhan.